Selamat datang ke rancangan Biodata Selebriti. Saya perkenalkan diri saya Jasmine Hamid. Saya berasal daripada Kuala Lumpur, Kampung Baru. Saya berumur ... Saya tinggi saya 5 kaki 6 inci. Keluarga saya kecil je. Saya cuma ada 3 orang adik-beradik dan saya anak yang sulung. Nombor 2 adik lelaki dan nombor 3 adik perempuan. Kami 3 orang saja. 3 Stooges. Dan hobi saya tahu apa? Saya suka pergi jalan-jalan, suka melancong. Keluar sana, keluar sini. Saya suka tengok negara orang. Sebab orang kata, jauh perjalanan, luas pengalaman. Saya punya kesukaan saya adalah warna merah. Saya punya favourite semestinya asam pedas. Dan saya punya minuman kesukaan saya adalah Nescafe. Nescafe lah, Nescafe Ice. Itu kesukaan saya. You all tahu tak, orang lain semua pakat nak jadi cikgu, nak jadi doktor kan? Nak jadi bomber. Tapi kita sebabkan hobi kita suka melancong, kita nak jadi pramugari. Wah, tapi tak tercapai. Sebabnya kita dah dapat jadi pelakon. Tapi yang penting dapat juga pergi luar negara. Dapat juga jumpa pramugari. Bakat terpendam yang ramai orang tak tahu, ya. Mesti you all tak tahu. Saya pandai ayam ketupat. You all pandai ayam ketupat tak? Sebenarnya saya trauma naik motor. Saya kalau syuting, dalam skrip tu suruh saya naik motor, memang saya akan tolak skrip tu mentah-mentah. Sebab saya dulu, masa saya umur 13, pandailah belajar naik motor kan. Sekali jatuh, lepas pada itu saya tak nak lagi dah bawa motor dah. Biarlah bawa lori yang saya tak pernah bawa, saya boleh bawa. Tapi namun saya nak bawa motor memang tidak. Tobat lahong, saya tak akan bawa motor lagi dah. Saya mula berlakon sebenarnya umur saya 17 tahun. Ya. Masa tu saya baru lepas habis belajar dan drama pertama saya berlakon dengan Liza Abdullah, Datuk Ibrahim, dengan Mak Rover. Dan cukup alhamdulillah sampai sekarang saya masih lagi dapat berlakon dengan Liza Abdullah. Liza Abdullah tahulah saya dulu kayu macam mana. Tapi alhamdulillah kami dah jadi berkawan baik sampailah sekarang. Kami dapat lagi berlakon sama-sama sampailah sekarang. Apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penyokong-penyokong saya yang tak henti-henti menyokong saya pada mula kerjaya saya sampai hari ini. You all tahu tak, you all lah penguat semangat saya untuk saya terus berjuang dalam industri seni dan teruskan menyokong saya untuk saya terus berkarya. Kepada peminat-peminat channel Aida Production, teruskan you all support YouTube Aida Production untuk you all tahu apa aktiviti anak-anak seni seterusnya.